Halo, hai. Kita belum start lagi. Jadi kita start. Kita tunggu orang masuk sekejap Halo Fia. Assalamualaikum. Tak bagi tunggu sekejap. Hai. Hai Puan Azwa. Hai Syuhada Ramli. Okay, kita tunggu orang masuk sekejap. Guys, kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh nampak gambar saya everything clear, boleh tak saya dapatkan hi dekat chat? Okay, saya nak dapatkan hi, hello. Okay, before kita start. Oh, by the way, untuk siapa-siapa yang join, okay, so ini adalah revision ujian akhir sesi akademik untuk darjah 6. So, kalau awak tahu ada siapa-siapa darjah 6 yang memerlukan, bolehlah sharekan video ni, okay? Hai Syuhada. Syuhdah. Awak nama awak Syuhada ataupun Syuhdah ni? Hai. Okay, alright. So, jadi dah bertambah dah orang yang join. Okay, so jadi kita belum start lagi. Kita tengah warm up dulu before kita start. Okay, kalau you guys dah ready, baru kita start. Okay, kita bagi everyone join. Guys, siapa yang masuk ni, darjah 6 ni, budak skor rendah ni, cuba bagi saya hi sikit dekat chat. Okay, alright. Thank you Hide sebab sharekan live. Okay, kita tengah tunggu ramai lagi masuk. Okay, before kita nak bagi ramai sikit baru kita start. Okay, hi guys, Assalamualaikum. Hi. Thank you Mas sebab sharekan live. Okay, Mas ni terbaik lah. Okay, alright. So jadi before kita start, saya suka untuk start dengan format dulu. Sebab bagi saya kan, ada orang yang tak tahu format exam ujian akhir sesi akademik macam mana. Boleh ke repeat SPM? Boleh, saya tak sure soalan awak macam ni. Tapi awak kata boleh ke repeat SPM? Boleh. Okay, hi Mister, kenal Jamal tak? Jamal. Hi Jamal. Assalamualaikum. Okay, alright. So, jadi rasanya kita akan start lagi around 4 minutes lagi. Okay. Boleh ke repeat SPM just for satisfaction? Actually, it depends on you lah. Okay, apa yang you nak sebenarnya dalam hidup you. Contohnya, awak ada goal yang awak nak capai. Okay, awak ada goal yang awak nak capai. Contohnya, awak nak masuk satu course university ni, dia perlukan subjek tu kena score A. So awak punya SPM tak A, so awak repeat lah. So if you're asking about boleh ke tak ataupun perlu ke tak, it's actually depends on your goal. Okay, alright, bateri nak habis, cepat charge. Okay guys, sebelum kita start, boleh tak saya nak tahu ada berapa ramai darjah 6 dekat dalam ni? Okay, sebab saya sebelum saya nak start, saya nak make sure betul ke Form 1 sis buat ke. Saya ada kelas Form 1, kelas small grouping. Okay, by the way, kita nak tunggu kawan-kawan kita ke kita dah boleh start dah ni guys? Oh, by the way, nama saya untuk siapa-siapa yang first time join kelas saya, nama saya Teacher Farah. Teacher Farah akan bantu awak untuk subjek matematik hari ni, petang ni. Kita nak sembang-sembang je. Okay, saya teacher nak tunjukkan awak format exam macam mana, apa contoh-contoh soalan exam. So, kita akan saya macam kenal lah Zuratul Hina ni. Saya macam kenal lah. Ini adalah ni adalah kawan saya ke ni, Zuratul Hina ni. Okay guys, sekitar lagi 3 minit. So jadi if you ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat chat. Okay, so jadi kita akan start tepat pukul 4.5 minit lah. Okay, berapa ramai darjah 6 dalam ni? Nena, rindulah kat Nena. Boleh kena jumpa Nena. Oh my god, Nena. Okay. Alright, ada kelas yang Tier 5 tak? Oh sorry, saya tak ajar Tier 5. Okay. Saya masih apa saya nak cakap saya tengah persiapkan diri saya sebelum saya boleh ajar Form 5. Okay. Alright, so jadi untuk siapa-siapa yang baru join, okay, nama saya Teacher Farah. Teacher Farah akan hari ni kita nak fokuskan contoh-contoh soalan UASA untuk tahun 6. Okay, so jadi kalau awak tahun 6, tahun 5, awak boleh follow saya so that awak tak terlepas any live yang saya akan buat. Okay, kita akan buat banyak live, sebelum bulan 10 ni, nak dekat bulan 10 ni, sebab you guys akan exam
awal bulan 10 ataupun pertengahan bulan 10. Dia akan cepatkan. Okay. Alright. Saya perasan ada orang dah tanya, cepat teacher start. Dia tak sabar nak belajar. So jadi saya nak tanya everyone. Okay. Boleh ke kita start belajar? Awak dah ready ke nak belajar? Okay. Kalau dah ready, boleh tak saya dapatkan R dekat chat? Oh, by the way. Tadi kan saya ada buat live tadi pukul, berapa tadi? Pukul 12 Okay, dan saya dapat 100k like tau. So, kali ni boleh tak saya nak dapatkan 150k? Logik tak? Logik ke tak? Logik Okay, so jadi before kita start, boleh tak saya nak like saya 10k? Gitu. Kita request. Sebab you guys ni best. Sebab bila saya request je, saya dapat. Okay, so jadi sekarang 200 je Azam. Saya nak, 200,000. Ya, betul Azam, betul. 200,000, okay? Alright, kalau formal teacher ada buat live tak? InsyaAllah saya akan buat. Boleh je follow TikTok ni, okay? And on notification. Okay, saya rasa saya tak nak banyak sangat. Okay, saya nak terus start. Okay, sebab sekarang dah pukul 4-5 minit. So, before kita nak startkan you guys kena tahu dulu. Kalau ujian akhir tahun kan, macam mana dia punya format. Okay, Mac, kita tengok dulu format boleh? Semua dah ready Okay, so jom kita tengok dekat sini. Kita ada 2 bahagian tau. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B. Okay, so bahagian A ni ada 26 markah, bahagian B ada 24 markah. Ada 2 soalan je tapi 24 markah. Darjah 6 punya pun susah ya sekarang syllabus biasa je. Okay, Miss Mariam. Buah hati saya. Tengok, saya dah tak fokus dah. Okay, so sekarang ni, saya nak beritahu dekat awak. Hari ni saya nak fokuskan untuk bahagian A. Dan saya nak beritahu kat awak, tolonglah skor banyak-banyak dekat bahagian A sebab soalan ni adalah soalan direct. Dia bukan soalan kebat, dia adalah soalan direct. So, you boleh skor banyak. Okay, so jadi jom kita start dengan soalan yang pertama boleh. Kalau dah ready, boleh tak lagi sekali saya nak dapatkan ready dekat chat? Okay, ready? Oh, saya dapat extra semangat lah saya nampak Miss Mariam kat dalam ni. Okay. Alright, so jom kita start dengan soalan nombor 1. So, soalan 1A, 1B ni 2 markah bersamaan dengan 4%. So, semua orang dah ready? Bismillahirrahmanirrahim, jom kita start. Okay, dia kata, Raja menunjukkan sekeping kad nombor dia bagi kat awak 6/1/4 juta. Dia kata, tulis nombor itu dalam perkataan. Kenapa hari ni semua orang bateri low? Okay, jom kita tengok. Tulis nombor itu dalam perkataan. Agak-agak apa jawapan dia, guys? Selalu soalan muka surat pertama ni soalan yang easy untuk dapat markah. You rasa apa jawapan dia dekat sini? You guys rasa? Okay, saya Ayu. Betul jawapan awak tu. If you belajar dalam bahasa Melayu, jawapan dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi 6. Okay, 6. Okay, 1. Okay, per 4 juta. Okay, jangan lupa perkataan juta dekat belakang. Easy dapat 1 markah sama dengan 2%. Easy, right? Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, kalau ada student yang belajar dalam bahasa Inggeris ataupun DLP kat dalam ni, dia akan jadi 6, 1, over 4. Kalau juta dalam bahasa Inggeris apa? Million, betul, million. Okay, millions. Million pun boleh. Okay. Alright, so jadi dah settle untuk soalan yang pertama. So jadi sekarang ni easy je. Tak sampai 1 minit, awak dah dapat markah awak yang pertama. Okay, so jadi rasanya yang ni kita tak perlu lama-lama kot. Semua orang okay Boleh Okay, alright. So, boleh ke saya nak pergi kepada soalan seterusnya? Boleh? Okay, ni easy kan guys? Ni tak ada masalah kan? Kita boleh pergi soalan seterusnya Okay, so jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya yang ramai akan ada masalah dekat soalan ni. Okay, so sekarang ni maths form berapa? Ini darjah 6 punya guys. Okay, dia kata dia bagi awak nombor 6/1/4 juta tu, dia suruh awak tukarkan dalam bentuk nombor bulat. Dia kata apa kat situ Azam? Dia kata convert ataupun tukarkan kepada nombor bulat. So sekarang ni you ada apa? You ada 6/1/4 juta. You kena tukarkan dalam bentuk pecahan nombor bulat. So jadi dekat sini saya perasan ramai dah start bagi jawapan yang betul. Tahniah. Okay, cumanya saya nak tanya, ada tak siapa-siapa ada masalah nak jawab soalan ni? Boleh tak tuliskan saya dekat chat? Saya nak tengok berapa ramai yang ada masalah dekat sini. Saya nak bantu. Oh, ramai juga. Saya nak beritahu kat awak, simple saja. Okay, kalau saya kan, saya ada satu cara ni yang tak sampai 1 minit, you dah terus dapat jawapan. Okay, so jadi boleh saya tunjukkan? Okay, cara dia macam ni.
Mula-mula saya akan tukarkan dulu 6/1/4 ni jadi apa? Jadi perpuluhan dulu. Ada orang kata yang jawab betul tu semua bapa orang. Boleh jadi kan? Okay. So saya nak tukar jadi perpuluhan dulu. So mari saya tunjukkan kat awak. Okay, 6 dekat depan ni akan jadi 6.0. Okay, 1/4 sebenarnya adalah pecahan yang selalu keluar dalam exam. Awak buka buku teks awak, bahagian pecahan awak akan nampak 1/4 banyak. Banyak kali. So 1/4 ni boleh tak saya nak you guys semua hafal je. Every time awak nampak 1/4, dia adalah sama dengan, yes, sifar perpuluhan 25, 0.25. 1/4 hafal daripada sekarang, hafal daripada hari ni, 0.25. Okay, and then you tambahkan je lah. Okay, so 6/1/4 adalah sama dengan 6.25 juta. Okay, so far so good everyone. So far boleh follow saya tak? Saya punya like dah 10k. Alhamdulillah. Boleh tak saya nak 50k pula? Tadi kan like saya 100k tau. Sekarang saya nak 200k. Tiba. Okay. Alright. So sekarang ni dah jadi 6.25 juta. Dah settle ke belum? Belum. Dia nak dalam bentuk nombor bulat. Okay, awak follow saya So, awak boleh follow saya dekat-dekat. Okay, rapat-rapat. Saya nak tunjukkan ke awak benda yang simple yang awak boleh congak. Kalau perpuluhan awak nak congak macam mana. So, sekarang ni, nampak tak perpuluhan ni? Okay, nombor sebelum perpuluhan dia akan jadi nombor juta tau. Okay, nombor 2 ni akan jadi nombor ratus ribu. Selepas titik akan jadi ratus ribu. Lepas tu adalah puluh ribu. Lepas 10,000 apa boleh tak beritahu saya guys? Boleh tak beritahu saya lepas 10,000 adalah apa? Lepas 10,000 adalah apa? 10,000 adalah ribu. Thank you so much Kawabunga. Okay, yes, ratus ribu bukan ribu bukan ratus ribu. Okay, juta, ratus ribu, 10,000. So sekarang ni awak boleh congak je. 6 tu 6 juta, 2 tu 200, 5 tu 50 ribu. So ada berapa sifar kita nak letak belakang guys? Ada berapa sifar kita kena letak dekat belakang? Boleh tolong saya tak? 3, thank you. 50,000 akan ada 4 sifar sebenarnya kat belakang kalau 10,000. Okay, so kita tambah lagi 3,000. Settle. So sekarang ni kan guys, perlu tak saya letak perkataan juta dekat belakang? Kita macam dah siap, tapi betul tak kalau saya letak juta dekat belakang? Betul ataupun salah? Boleh tak saya dapatkan? Betul ataupun salah? Jawapan dia kalau awak letak juta, auto salah guys. Kenapa? Sebab bila awak letak juta, dia dah jadi double. Bukan double, maksudnya nombor dia dah jadi darab 1 juta. So dekat sini, kalau nombor bulat, jangan letak juta dekat belakang. So, there you go. You dah dapat markah you yang kedua. So, dekat sini, awak akan dapat 2 markah bersamaan dengan 4%. Baru start je dah dapat 4%. Nampak tak betapa senang je nak score untuk ujian akhir tahun. Okay. So far, adakah everyone boleh follow saya? Nak screenshot? Boleh, tak ada masalah. Silakan screenshot. Okay. 3, 2, 1, let's go. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya pula. Okay. Alright, so jom kita pergi kepada soalan yang ini. Okay, dia kata dekat saya, jap, ada bunyi-bunyi ni susah sikit lah saya nak takut mengganggu. Sekejap bagi kita slowkan saya punya phone jap. Kita mute sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay dah. Okay, so teacher, soalan cikgu saya bagi hari tu. Ya ke? Soalan exam, ya ke? Ni tingkatan berapa? Boleh tengok dekat title tu, ini adalah darjah 6 punya ujian akhir tahun. Okay, jom kita tengok soalan ni. Dia kata, nyatakan, dia bagi kita darab kat sini, and then dia kata nyatakan jawapan dalam bentuk perpuluhan juta. Okay, sekarang ni saya nak tanya you guys. Ada berapa markah Ada 2 markah. Okay, mula-mula kita nak darab this one tau. Okay, you guys akan buat apa dulu Boleh saya tahu tak? You guys akan buat apa dulu? You guys akan susun bentuk lazim lepas tu darabkan. Macam tu ke? Kalau saya kan guys, saya selalu akan bagi awak cara paling laju untuk jawab soalan tau. Kalau saya akan tinggalkan dulu nombor sifar kat belakang tu. Saya akan darabkan macam ni je dulu. Okay, saya darabkan macam ni je dulu.
Okay, so darabkan dengan 35 macam tu je dulu. So sekarang ni guys, okay, ramai tanya saya bila saya buat live. So far saya tak ada jadual lagi, tapi awak boleh follow saya, boleh on notification. Kalau lah saya bagi jadual, awak akan nampak dekat feed saya. Okay, alright, sekarang ni jom kita darabkan. You guys darab berapa ni? Tolong, jom darab sekali, jom. 2 darab 5, 10, naik 1. 4, 5, 20, campur 1 jadi 21. Kalau tak nak, kalau awak tak nak, apa kita panggil? Kalau awak tak nak careless, awak boleh ikut tips saya ni. Kalau saya akan potong nombor yang saya dah tak guna dah. Okay, supaya tak semak. Okay, 2 darab 3, 6, 4 darab 3, 12. So, kita tambahkan 0, 7, 4, 1. Okay, so jadi kalau cara macam ni lebih senang untuk saya handle sebab sifar belakang tu tak payah. Saya belajar untuk pihak anak saudara. Oh, so cute. Bagusnya ni abang, kakak, saudara ni. Okay, alright, so sekarang apa? Guys, nampak tak dekat sini belakang tu kan tadi kita tinggalkan 3 sifar kan? Jangan lupa letak balik 3 sifar tadi. Okay, settle Okay, dan dah dapat markah ke belum ni? Markah ada 2. Dah dapat 2 markah ke belum guys? Dah dapat 2 markah ke belum? Dah ke belum? Cuba bagi tahu saya, dah dapat 2 markah ataupun belum? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum Suhaida? Kenapa belum Arin? Kenapa? Sebab dia nak jawapan dalam bentuk yes, perpuluhan juta ataupun desimal. So yang ni kan perlu tak buat jalan kira sebenarnya? Sebenarnya awak boleh congak je guys. Okay, cuba you guys try jap. Tukarkan nombor 1,470,000 dalam bentuk perpuluhan. Okay, ramai. Okay, setakat ni ramai betul. Good job. Lagi. Okay, apa dia? Apa dia? Gerak 6 kali ke depan, boleh? Okay, kalau saya, sekejap ya guys. Bentar. Sekejap Okay, done. Okay, so sekarang ni, okay, saya terganggu sekejap. Okay, kalau awak nak cepat kan, awak congak je, boleh tengok macam ni. Ada nombor juta tak? Ada nombor juta 1 kat depan ni kan? Betul tak? 1 juta. So, dia akan jadi 1.47. Jangan lupa letak juta dekat belakang. Macam tu je. Saya akan cari, ada juta tak? Kalau ada juta, dia akan jadi 1 point. Kalau depan 2, 2 point. Depan 3, 3 point. Macam tu saja. Okay? So, jadi dah dapat markah ke belum? Dah. Awak dah dapat 2 markah full macam gitu saja. So setakat ni awak boleh follow saya tak guys? So far boleh follow. Kalau boleh follow saya, boleh tak saya dapatkan F dekat chat? Adakah semua orang boleh follow setakat ni? Boleh? Maksud saya boleh follow tu bukannya follow account saya, follow lah. Tapi maksudnya boleh ikut saya tak? Boleh Okay, kalau boleh, okay, boleh tak saya dapatkan jelas kat chat? Boleh Oh, boleh. Okay, saya tersalah tengok. Okay, boleh Okay, Alhamdulillah. Okay, so now kita dah settle. Kita dah dapat lagi 2 markah. Macam tu je, dah dapat 8% dalam exam. Okay, benda tak susah. Sekarang ni kita nak pergi kepada bahagian yang semua orang akan rasa susah. Okay, add maths ke? Bukan add maths. Ni adalah maths untuk darjah 6. Okay, teacher, kalau buat pengiraan darab tu hilangkan kosong, 35,000 tu boleh ke? Memang saya hilangkan kosong pun. Saya tak suka kalau drag nombor panjang-panjang. So kalau nombor sifar kat belakang tu nampak tak? Saya tinggalkan dulu. Darab dapat jawapan baru saya tambah 3 sifar dekat belakang. Okay? Alright. So jom kita pergi kepada soalan seterusnya. Oh, nak screenshot boleh? Okay. Still ada orang tanya dekat saya bila lagi saya live. Saya tak ada jadual setakat ni sebab saya mengajar dekat MC Plus juga. Jadual saya macam tak tetap sangat. Awak boleh follow je TikTok saya ni. Kalau saya ada jadual, nanti saya akan post dekat feed saya. Okay? Alright. Mana ada scene kostan? Mana ada? Abang kakak dah tingkatan 45 ni. Mana ada scene kostan kat sini? Okay, tak ada scene kostan kat sini. Jangan melampau sangat. Okay? Alright. So, jom kita sambung soalan seterusnya. Soalan bahagi pecahan. Saya nak tanya, berapa ramai dalam ni yang ada masalah dalam buat bahagi pecahan? Ada tak? Kalau ada, boleh tak saya dapatkan saya dekat chat? Guys, tolong sharekan juga live ni. Dan hari ni kita ada satu goal, which is kita nak like kita 150k.
Boleh ke saya dapatkan 150k daripada you guys? Boleh. Oh, ramai lah ada masalah kat sini. Okay, kalau ada masalah, saya tolong. Memang saya akan tolong awak. Don't worry, saya ada. Okay, sekarang ni guys. Okay, first of all, saya nak beritahu dekat awak. Cuba tengok 3 ni. 3 ni bukan soalan tau. 3 tu nombor soalan. You jangan pula ambil soalan dia 37 1/2. Salah. Saya kena cakap sebab ada orang buat silap. Soalan dia adalah apa? Soalan dia adalah 7 1/2 bahagikan dengan 5. Okay, bahagikan dengan 5. Okay, 7 tu 7 juta ke? Okay, ini pun salah satu mistake. Student darjah 6, dia dah biasa buat soalan juta. Semua benda dia akan tengok macam juta. Tapi sebenarnya mana ada juta dekat situ? Tak ada juta. 7 1/2 saja. Bahagikan dengan 5. So, everyone dah ready Everyone dah ready, so jom kita start. Okay, sebenarnya kan, first step untuk jawab soalan bahagi pecahan, awak kena tengok dulu pecahan tu. Ada 2 nombor ke ada 3 nombor? Sekarang ni dia ada 3 nombor, betul tak? Kan? Kita tak nak, kita tak nak ada 3 nombor. Sebelum nak bahagi pecahan, you kena jadikan dia 2 nombor dulu. So, macam mana nak jadikan dia 2 nombor, guys? Macam mana nak jadikan dia 2 nombor? Nak buat macam mana? Okay, macam ni guys? Macam mana nak jadikan dia 2 nombor? Macam mana? Yes, thank you so much everyone. Kita kena darab, lepas tu kita kena tambah. Saya ulang lagi sekali, sebelum nak bahagi pecahan, darab tambah dulu. Jadikan dia 2 nombor dulu. So, jom kita buat. 2 darab 7, 14. 14 campur 1 akan jadi 15/2. Okay, bahagikan dengan 5. Okay, bahagikan dengan 5. Okay, kalau saya untuk bagi saya senang nak jawab soalan ni, first kali saya akan letak per 1 dulu kat bawah. Saya akan jadikan sebelah kiri pecahan, sebelah kanan pecahan. Okay, tengok tu ada orang kata, aduh pecahan kelemahan aku dulu. Tak apa. It's never too late untuk belajar, untuk dapat something. Okay, jom join. Okay, teacher kenapa 15/2 tu? Kan darab tambah. Teacher kata tadi sebelum nak bahagi pecahan, nombor tu kena ada 2 je. Sekarang ni nombor kita berapa? 1, 2, 3. Kita darab tambah untuk jadikan nombor dia 1, 2. Ingat, jadi 2 nombor dulu, baru kita boleh bahagi. Okay? So now, saya kalau awak nak ingat apa step dia, awak ingat perkataan KFC. Bukan Kentucky Fried Chicken tau. Dia adalah, K tu adalah keep, kekalkan. F tu adalah flip, terbalik kan. C adalah change, kita tukar. Kita tukar. Mak-mak belajar untuk anak lambat sikit pick up pun. Comel lah. Tadi kan ada belajar untuk anak saudara, belajar untuk adik, belajar untuk ni. Saya terharu lah. Okay, semoga abang, kakak, mak, ayah ni semua dipermudahkan urusan. Okay, alright, so jom kita sambung sekejap. Okay, apa tu keep, flip and change? Pertama sekali keep adalah kita kekalkan yang belah kiri. Tak payah buat apa-apa kat dia. Okay, kita biarkan. Okay, flip. Apa maksud flip? Flip maksudnya terbalik kan? So, yang belah kanan ni, you terbalikkan. Jadikan ke atas. So, dia akan jadi 1/5. Okay, terbalikkan dia. Kedua adalah kita buat apa? Kita change. Change tu maksudnya tukarkan bahagi jadi darab. Okay, tukarkan bahagi jadi darab. So, bahagi tu kita jadi darab. So, salin balik sebelah kiri ni, dia akan jadi macam ni. Okay? Boleh? Alright. So, jom. Now, kita pergi kepada soalan seterusnya. Hai Farah, saya Imran dulu kerja visa kat ni lah. Siapa ni? Allah. Siapa ni? Nanti kita boleh connect Okay, sekarang ni jom. Kita nak pergi kepada soalan, nak pergi pada step seterusnya. Kita dah keep, kita dah flip, kita dah change. Saya nak tanya semua orang. So far boleh follow tak? Nak cincot? Boleh cincot. Cincot sekarang. Okay, saya nak tanya setakat ni semua orang boleh follow saya ke? Kalau boleh follow saya, boleh tak tulis okay dekat chat? Boleh? Okay. Like saya nak 50k dah tu. Guys, cepat guys, 50k. Saya nak 50k. Saya ni memang demand orangnya. Saya, kalau boleh, saya nak 1 juta. Okay. Alright, so jom kita sambung. Tak habis lagi ni. Okay, sekarang ni kan, bila dah dapat macam ni, ibu, ayah, kakak, mak, semua yang ada di tengah menonton ni, kita boleh darab atas, bawah, darab bawah tau. Tapi sebelum tu,
Boleh tak kita senangkan nombor kita? Boleh tak kita kecilkan nombor kita? Boleh tak? Boleh? Boleh. Caranya adalah kita potong. So macam mana nak potong? So siapa yang join kelas darjah 5 tadi, saya dah beritahu potong atas bawah tau. Potong kena atas bawah. Atas bawah macam ni atau atas bawah macam ni atau atas bawah macam ni. Macam ni tak boleh. Ni sebelah-sebelah. Ni pun sebelah-sebelah. So saya nak tanya you guys, boleh tak saya nak potong 1 dengan 2? Ada tak sifir yang ada 1 dengan 2? Ada sifir 1. Tapi kalau bahagi 1 jadi 1 balik. Betul tak? So jadi tak boleh. Every time awak nampak 1 je maksud dah tak boleh nak potong, tak boleh nak kecilkan, tak boleh nak bahagi. So kita biarkan. Sebab potong tak wajib. Cuba kita tengok ni pula. 15 dengan 5. Ada tak sifir yang ada 5 dengan 15? Ada tak? Ada tak? Sifir berapa ya guys? Sifir berapa yang ada 5 dengan ada 15? Ada 5 dengan ada 15. Sifir apa? Sifir apa? Yang kata ada ramai-ramai ni. Ada sifir 5. Tahniah. Jom kita potong sama-sama. Macam ni Okay, sifir 5. 15. 5, 10, 15. So darab 3 kan? So kita potong, dia jadi 3. Okay, 5 pula. 5 darab 1. 1. So potong jadi 1 dekat sini. Boleh? Okay. Now, ada lagi tak boleh potong? Ada lagi tak boleh potong guys? Ada ke? Tak ada dah. Dah tak ada dah boleh potong. So jadi kalau dah tak boleh nak potong, apa lagi? Kita darab lah. Okay, 3 darab 1. Atas darab atas. 3. Bawah darab bawah. Ini dah potong ke? Okay, 2 darab 1 sama dengan 2. Settle. Okay, dah. Dah siap dah. Dah siap ke? Dah settle ke belum? Dah settle ke? Tiba rasa sel otak berhubung. Alhamdulillah, itu memang tujuannya. Kita nak bagi semua orang punya sel otak cuti-cuti ni berhubung. Sebab kita nak exam bulan 10 dah. You guys tahu tak? You guys nak exam bulan 10 dah. Sebab kita, tak silap saya lah. Betulkan saya kalau saya silap. KPM nak reset balik you guys punya tahun belajar, semester you guys. Nak startkan balik bulan 1. So jadi, dia akan awalkan exam akhir tahun awak. Okay, so that boleh start balik sekolah, sisi persekolahan bulan 1. Okay? Alright, betul ke? Betul ke? Okay, so jom kita sambung. Dah settle ke belum ni? 2 markah dah settle ke belum ni? Macam dah settle. Okay, sebenarnya, sebelum awak nak apa? Sebelum awak nak confident pecahan tu jawapan, maksudnya, okay macam ni. Kalau awak jawab soalan pecahan, kalau awak nak confirm, nak confident yang tu adalah jawapan dia, cuba awak tengok nombor dia. Atas besar, bawah kecil. Betul tak? Okey ke macam ni guys? Okey ke kalau atas besar, bawah kecil? Okey ke? Okey ke? Ya betul, nama dia pecahan tak wajar. Okey ke macam ni guys? Tak okey. Dia ibarat macam ni lah. Awak pernah tak jumpa orang kepala dia besar, badan dia kecil? Okey tak macam ni? Apa akan jadi dekat orang ni guys? Apa akan jadi dekat orang ni? Orang ni akan tumbang. Ada kawan saya. Dia buat macam orang kepala besar, badan kecil. Tak stable, jatuh. Dia akan jatuh. So, sama juga macam jawapan akhir kita. Kita tak boleh bagi macam ni, guys. Okay, so apa kita buat adalah kita kena bahagi. Nampak per ni tak? So, kita ambil 3 per 2 maksudnya 3 bahagi 2. Okay, 2 darab 1, 2. Tolak dapat 1. Kalau dah dapat baki macam ni, relax. Jangan, okay, tak perlu settlekan. So, kita baca daripada atas. Ikut arah jam, 1. Okay, 1. Turun bawah, 1. Naik atas balik, dapat per 2. So, there you go. That's your final answer. 2 marks for you. So, dapatlah 2 markah dekat situ. Alhamdulillah. Settle Okay, so jadi macam mana guys? Okay tak? Jelas tak? Okay tak everyone? Dah 50k, 53k. Wow! Tadi kan 1 jam baru saya dapat 100k tau. Rasanya boleh tak saya dapatkan 150k sebelum pukul 5? Boleh ke?
Okay, saya suka meminta sebab awak suka memberi. Okay. Teacher, dekat MC Plus, syllabus dah habis ke? Lama dah tak subscribe. Sekarang ni kan, okay, untuk siapa-siapa yang bertanya, saya mengajar dekat MC Plus juga. So, dekat MC Plus kita, bulan 10 ni kita akan habis syllabus dan sekarang ni kita starting esok kita ada buat satu seminar free untuk semua subscriber. Untuk apa? Untuk cover balik topik awal sampai topik akhir. Semua cikgu-cikgu akan ajar awak daripada topik awal sampai topik akhir. Free untuk subscriber. So, jadi awak bolehlah pergi website MC Plus untuk daftar as student lah. Sebab kita nak tolong awak ni sebab nak exam nak bulan 10. So, jadi kita macam tahu ada orang yang maybe tak okay mana-mana bab. So, you guys boleh follow, okay? Alright, kalau tak change darab boleh tak? Tak boleh macam tu. Okay, awak kena tukarkan dia juga. Okay, so dah okay. Alright, kena bayar ke kalau subscribe? Ya, betul. Awak yang tak bayar bulanan boleh ke? Tak faham. Oh, maksud awak ada tak yang free macam tu ke? So, awak boleh follow sama ada TikTok saya, TikTok MC Plus. Kalau kita ada buat live free tu, awak boleh join lah. Okay. Teacher, macam mana boleh ada satu kat atas? Yang ni. Apa-apa nombor, okay, sebenarnya dia ada per satu kat bawah. So, jadi saya wujudkan kat bawah untuk senangkan. Okay, dia memang per satu. So, setakat ni dah dapat 2 markah belum? Dah settle So, saya nak tanya everyone, boleh tak saya nak pergi kepada soalan yang keempat pula? You guys masih semangat macam saya ke? Saya masih semangat ni. Saya tak sabar nak sambung soalan nombor 4. So, boleh tak? Boleh ke kita sambung? Boleh? Okay, kalau boleh tak saya dapatkan boleh dekat chat? Okay, alright. Contoh macam saya tak subscribe by MC Plus dah. So masuk balik tanpa awak kena untuk join seminar syllabus attack tu awak kena jadi subscriber. Maksudnya kena melanggan lah. Okay. Alright. So jadi jom kita pergi kepada soalan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan ni kan nombor 4 ni dia bagi kita berapa markah? Dia bagi kat kita 2 markah. Awak rasa awak boleh jawab ke? Thank you 44. Nak subscribe dekat mana? Pergi website, pergi ni. Tapi hari ni cuti kan? Kalau awak try untuk subscribe, maybe rasanya boleh je subscribe hari ni. Pergi download apps je. Lepas tu awak boleh daftar macam tu je. Tak perlu orang. Tapi kalau awak nak tanya-tanya, awak kena tanya dekat website lah. Okay. Alright, so jom. Saya perlu tunjukkan ke awak boleh buat sendiri ni? Boleh, senang je kot. Okay, saya paling tak boleh persen-persen. Faham? Samalah. Saya pun dulu tak okey juga persen-persen ni. Saya tolong awak. Tapi sebelum tu boleh tak saya nak 80k like? Boleh ke? Okay, so jom. Teacher masih live tak lunch lagi. Tadi saya sebenarnya dah break dah guys. Saya baru start pukul 4 tadi. Saya dah lunch dah. Alhamdulillah. Thank you so much sebab tanya. Okay. Alright, so jom kita sambung buat soalan ni. Jom. Okay, pertama sekali, you guys, awak nampak tak perkataan daripada ni? Okay, every time awak nampak ada peratus ataupun ada pecahan and then ada perkataan daripada, maksudnya adalah awak kena darab. Okay, awak kena darab. So, jadi sekarang ni dia akan jadi 160% darabkan dengan 3.5. Okay, 3.5. Okay, saya kan suka kalau awak belajar tu bukan sekadar nak jawab exam. So, nanti habis kita buat soalan ni, saya akan tunjukkan ke awak apa sebenarnya benda ni. Saya tunjukkan terus lah, saya bagi tahu kat awak sebenarnya apa benda ni. Okay, bayangkan awak ada RM3.50. Okay, jom sembang sekejap dengan saya nak? Jom sembang dengan saya sekejap. Saya ada RM3.50. Okay, kalau saya kata saya guna 100% daripada duit saya, maksudnya saya guna berapa ringgit guys? Cuba beritahu saya sekejap. Ya betul, darjah 6. Apa dia guys? Kalau saya ada RM3.50, saya guna 100% daripada duit saya. Yes, pandai semua orang. Kalau 100% maksudnya all, semua. So, maksudnya saya akan guna semua duit saya, RM3.50. Tapi, kalau saya kata saya guna 160% daripada duit saya, maksudnya saya guna lebih ke saya guna kurang? Lebih daripada RM3.5 ke kurang daripada RM3.5? Cuba bagi tahu saya jap. Jom kita sambungkan sel-sel otak kita. Jawapannya adalah lebih daripada 100% kan tu kan? Itulah maksud soalan ni. Macam tu je.
Okay, benda ni awak akan guna bila awak dah besar nanti, awak buat bisnes. Okay, awak jadi, of course awak akan buat bisnes ataupun awak berbelanja ke apa kan, nak dapat diskaun ke apa ke, awak kena tahu pasal benda ni, tahu macam ni nak kira. Boleh? Okay, so jom kita sambung seterusnya. Okay, kalau you nak jawab soalan ni, mula-mula you kena tukarkan dia jadi pecahan dulu. Dia akan jadi apa? 160 per berapa? 160 per berapa guys? Yes, okay, 100. Saya 25 tahun tapi enjoy dengan cikgu ajar. Thank you. Okay, boleh share dekat siapa-siapa yang awak rasa akan dapat manfaat. Okay, alright, yes. Kalau nampak persen maksudnya peratus lah. So, kita darabkan dengan 3.5. Okay, sekarang ni saya nak tanya everyone. Oh, power lah korang. Saya minta 80k dapat 80k. So, maksudnya possible lah ni kalau saya nak 150k, ya? Yeah? Okay, possible lah ni kalau saya nak 150k, ya ke? Ke saya meminta terlalu banyak? Okay, so now kalau kita nak settlekan soalan macam ni kan, kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak sambung balik, kita nak settlekan benda ni, usually kan student akan rasa macam bapak susah. Macam tengok nombor tu besar-besar, ada perpuluhan siap, betul tak kan? Awak akan rasa nervous. Awak akan rasa macam dia betik soalan ni nak apa sebenarnya? So jadi guys, okay, first step, kalau saya cakap dekat student saya nak nampak senang, awak letak per satu. Awak nampak dia macam pecahan. So bila awak nampak dia macam pecahan, awak tahu, step seterusnya adalah darab atas, darab bawah. Boleh buat lah soalan ni sebenarnya, tak susah pun. Macam tu. Okay, so jadi kita nak darab atas, atas darab atas, bawah darab bawah. Tapi sebelum tu, nak tanya everyone, ada tak kita boleh senangkan soalan kita setakat ni? Cuba tuliskan dekat chat. Ada tak cara kita nak senangkan kerja kita sekarang ni guys? Ada tak? Ada tak guys? Ada tak cara kita nak senangkan kerja kita? Yes, ada. Kita potong Sifa. Potong potong So sekarang ni dah nombor tu dah jadi lagi kecil. Saya ulang lagi sekali Potong tak wajib tapi potong akan senangkan awak. Sebab dia jadikan nombor tu jadi lagi kecil, lagi senang awak nak handle. So dia akan jadi 16 per 10 darab 3.5 per 1. Okay, jom kita darab jom. Okay, tolong darabkan 16 darab 3.5. Tolong saya darabkan guys, dapat berapa? Sila buat bentuk lazim. Okay, jangan risau. Nombor perpuluhan memang nampak macam susah. Tapi kita susun je macam 16 darab 35. Okay, awak letak je sifar tu macam tu. Awak anggap macam 16 darab 35. Tak susah pun. Betul Arin. Awak buat dia macam nombor biasa je. Okay, so tolong jap. Okay, dapat berapa? Sila. Berapa tu? Okay, nak saya tolong. Jom kita buat sama-sama jom. Okay, 6 darab 5, 30 naik 3. 1 darab 5, 5 campur 3 jadi 8. Okay, 6 darab 3, 18. Okay, kalau saya akan potong dulu. Sebelum saya nak darabkan dengan 3, saya potong dulu nombor yang saya dah tak guna. So, 6 darab 3, 18 naik 1. 1 darab 3, 3 campur 1 jadi 4. Okay, so jom kita tengok. So, Sifa 88, 16 naik 1, 5. Okay, dah ke? Jangan lupa buat apa? Jangan lupa turunkan titik tu. Okay, turunkan titik. So, awak akan dapat 56.0. Thank you so much everyone sebab cuba sekali. Fuyo! 1k lagi nak jadi 100k. Tadi kan ada orang kata 1 million pun boleh juga. Boleh kan ni? Betul ke? Boleh 1 million? 1 million like. Okay, jom. Sekarang ni dah settle ke belum? Belum. Sabar. Belum lagi. 16 darab 3.5 kita akan dapat sama dengan 56.0. 10 darab 1 jadi perkan dengan 10. So sekarang ni kita ada 56 poin Sifa bahagikan dengan 10. Per 10 tu maksudnya bahagi 10 tau guys. Saya nak tanya everyone, bahagi 10 perlu tak buat bentuk lazim? Perlu ke kita susah-susah ambil nombor tu lepas tu buat bentuk lazim? Perlu tak? Tak perlu. Habis tu kena buat apa? Kalau tak perlu kena buat apa guys? Yes, kita kena gerakkan titik tu.
Nak gerak ke kiri ke gerak ke kanan? Kalau saya ada 56.0 bahagi 10, gerak ke kiri ke gerak ke kanan guys? Titik tu gerak ke kiri ke gerak ke kanan? Ada orang kata gerak ke kanan, ada orang kata gerak ke kiri. Which one? Saya tengah cedok sup nasib baik tak tumpah. Apa kaitan? Okay. Apa dia? Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Semua orang tengah berkawat ke apa sebenarnya dekat chat saya tu? Seorang kiri, seorang kanan dah macam berkawat dah. Okay. Alright. Okay, macam ni. Saya nak tanya awak. Okay, macam ni lah. Saya dengan student saya selalu kata, jangan hafal. Fikir logik. Kalau kita bahagikan sesuatu, nombor tu akan jadi lagi besar ke jadi lagi kecil? Saya nak tanya awak, kalau kita darabkan benda, nombor tu jadi lagi besar ke jadi lagi kecil? Kalau kita darab, nombor akan jadi lagi besar. Kalau bahagi, nombor tu akan jadi lagi kecil. Tengok bayangkan awak ada RM56, awak nak bahagi 10, jadi lagi kecil kan? So cuba awak gerakkan titik ke kiri. Contohlah kalau awak lupa nak gerak ke kiri ke kanan kan, saya gerakkan 1. So awak akan dapat 5.6. Logik tak? Logik tak guys? Kalau saya dapat jawapan 5.6. Logik tak kalau saya dapat 5.6? Logik. Sebab bahagi jadi lagi kecil. Tadi ramai kata gerak ke kanan. Cuba kalau saya gerak ke kanan, dia jadi RM560. Takkanlah kalau bahagi jadi lagi besar pula. Betul tak? Kan? Macam tu. So jadi kalau awak tengah dekat exam awak, lupalah macam mana ni, awak dah start berpeluh dah kan. Okay, awak tarik nafas, awak fikir, awak cuba dulu lepas awak tengok mana logik. Okay, macam tu. So jadi jawapan dia adalah 5.6. Kita dah settle lah guys. Yes, dah settle dah. Jawapan dia adalah sama dengan 5.6. So sekarang ni kan guys, logik tak jawapan kita? Kalau kita ada RM3.50, kita guna 160%, jawapan kita lagi besar kan patutnya kan? So betul lah tu. Itulah jawapan dia. Okay, RM5.60 pula. 5.6. Macam tu boleh? Okay, settle settle. Senang je rupanya, Alhamdulillah. Okay, memang tujuan saya buat live ni untuk tunjukkan dekat you guys yang senang je nak dapat markah. Okay, boleh Okay, nak screenshot boleh, tak ada masalah. Silakan screenshot. Okay, untuk siapa-siapa yang baru follow, okay, baru join, okay, nama saya Teacher Farah. Okay, Teacher Farah tengah tunjukkan dekat adik-adik darjah 6 macam contoh-contoh soalan exam. Sebab bulan 10 nanti kita nak start exam tau. Kita nak start exam akhir tahun. So ramai yang tak biasa lagi jawab soalan exam. So jadi saya nak tolong awak. Okay, dan kalau sesiapa yang belum tahu lagi, MC Plus starting daripada esok kita ada buat seminar untuk cover subjek daripada bab 1 sampai bab akhir untuk bantu you guys cover balik topik-topik sebelum exam akhir tahun. Okay, so jadi awak boleh check dekat website, check dekat TikTok MC Plus. Okay, alright, jom kita pergi kepada soalan seterusnya. Guys, saya nak tanyalah berapa ramai yang sebelum ni tadi kan saya tanya susah ke senang soalan ni, boleh buat ke tak, ramai kata tak boleh. Sekarang ni you guys dah rasa lebih confident tak nak jawab soalan macam ni kalau keluar dari exam? Adakah awak rasa lebih confident? Boleh tak saya nak tahu? Kalau rasa lebih confident, boleh tak saya dapatkan confident dekat chat? Yes, saya suka semangat tu Minty. Confident. Soalan PKSK ke ni? Tidak, ini bukan soalan PKSK, ni adalah soalan ujian akhir tahun. Okay, dan saya nak beritahu dekat awak, memang bila awak masuk tingkatan 1 nanti, awak boleh guna calculator tau. Tapi saya nak beritahu kat awak, benda ni akan keluar lagi dekat awak punya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kalau awak tak tahu apa maksudnya persen daripada ni, awak akan susah. So jadi jangan fikir jawab soalan untuk exam je. Maksudnya jangan niat awak tu kena betulkan. Okay, kita belajar sebab benda ni akan guna dalam hidup kita. Percaya cakap saya. Okay, alright, so jom kita pergi kepada soalan nombor 5. Let's go. Soalan nombor 5 ni 2 markah. Tapi soalan ni senang sangat. Guys, tolong saya guys. Soalan nombor 5 ni saya rasa saya tak perlu explain. Tolong saya guys. Apa jawapan dia kat sini? Soalan nombor 5 ni. Tolong saya. Betul Asmira. Tolak je.
Tolak je. Jangan rasa susah sangat. Tolak je. Tolak dapat berapa? Tolak awak akan dapat berapa, guys? Tolak dapat berapa? Tolak dapat sama dengan, tuliskan jawapan dekat chat. Saya nak dengar jawapan akhir awak, boleh tak? Saya rasa yang ni saya tak perlu explain. Berapa? Okay, ramai yang betul, ramai yang salah. Dan ada juga yang rasa dia macam dah betul dah, tapi dia dapat kosong. Soalan ni easy. Soalan ni kan bila awak nampak kan, awak akan rasa excited. Senang dah boleh dapat markah ni. Markah pula banyak kan, 2 markah kat sini. Tapi kalau awak careless, awak akan dapat 1 markah ataupun awak akan dapat kosong je. Kenapa? Okay, yang ni sebenarnya adalah tolak biasa je. 91 tolak 24. Dapat sama dengan berapa? Sama dengan 67. Cumanya kan, kalau awak bagi jawapan macam ni, tak lengkap lagi ni. Kenapa Why? Asal Sebab apa? Sebab awak tak letak simbol persen dekat chat. Okay, persen dekat situ. So, jadi kalau letak peratus, barulah dapat full mark 2 markah. Okay? Senang tak nak dapat markah? Senang. Nak hilang markah pun senang juga. Okay, nak hilang markah pun senang juga. Okay? So, jadi settle lah dekat situ 2 markah untuk kita. 2 markah kat situ. Settle Settle. So far so good everyone. Setakat ni kita dah dapat berapa markah? Kita dah dapat 2, 4, 6, 8, 10. 10 markah bersamaan dengan 20%. Kalau tak buat bentuk lazim, still boleh dapat full mark ke? Okay, benda ni tadi saya dah cakap time live dah jam 5 tau. Sekarang saya nak cakap lagi sekali. Betulkan saya kalau saya salah. Okay, tapi sebenarnya dulu ada UPSR kan. Bila ada UPSR, satu Malaysia akan gunakan skema yang sama. Tapi sekarang bila dah tak ada exam yang standardized, dia depends on cikgu awak sebenarnya. Yeah, dia depends on depends on cikgu awak. Ada cikgu yang tak kisah, ada cikgu yang kisah. So bagi saya adalah awak kena tanya cikgu awak. Cikgu nak jalan kerja ke untuk ni soalan macam ni? Okay. Teacher live hari apa je takut tertinggal? So far saya tak ada jadual lagi lah. Saya baru start live. Saya baru nak start rajin live. So kalau awak tak nak tinggal apa-apa, awak boleh follow saya. Okay. Awak boleh on notification. Kalau saya letak jadual, awak akan nampak dekat feed saya. Okay. Boleh? Okay. So settle dekat sini Okay. So jom kita. Esok tak ada live. Teacher boleh tak nak screenshot? Boleh. Kenapa pula tak boleh nak screenshot? Okay, saya full esok saya ada seminar untuk subscriber MC Plus. Saya ada kelas maths dengan sains dekat MC Plus. So jadi saya tak sempat kalau buat esok. Khamis maybe ada. Tengoklah macam mana. Tapi kan saya rasa saya nak buat untuk tingkatan 1 lah. Kesian lah tingkatan 1. Saya tak pernah buat live untuk diorang. Okay, teacher live ni sampai pukul berapa? Sampai pukul 5 je wak. MC Plus tu apa? MC Plus tu pusat tuition online terbesar di Malaysia. Boleh search dekat TikTok mcplus.my. Okay? Alright, so jom kita pergi kepada soalan yang ke-6. Tapi sebelum tu ada apa-apa nak tanya tak? Tak payah tingkatan 1, biar je diorang. Jahatnya. Sian kawan-kawan tingkatan 1 kita. Okay? Alright. Okay, so sekarang ni bagi saya minum air sekejap. Kalau awak ada apa-apa soalan, bagi tahu saya kat chat. Teacher, kalau contoh yang 10 darab 1 tu tadi 10 boleh ubah titik, tapi kalau dapat 1 darab 1 tak payah ubah titik ke? Betul Ain, betul. Okay, teacher dapat 130 like. Woi, saya baru perasan 130 like. So maksudnya tercapailah cita-cita saya untuk dapat 150k like. Betul tak? So sempat ke guys kalau saya nak 150k like sebelum habis live pukul 5? Okay, macam mana nak subscribe? Pergi dekat website mcplus.my. Lepas tu awak boleh tak silap saya lah, kalau awak nak subscribe ataupun jadi student MC Plus ataupun jadi Plusion, awak kena download apps. Lepas tu awak boleh buat sendiri je. Boleh pilih kelas mana awak nak join. Okay, thank you so much Aini. Kita usahakan, thank you so much. It mean a lot to me. Okay, nak screenshot daripada atas. Arun kata teacher minum dulu teacher. Okay, saya minum dulu. Okay, teacher, jadi kalau jawapan contoh atas 18.6, bawah 1, tulis yang 18.6 tu je ke? Betul?
Okay. Alright. So, saya rasa kita dah boleh sambung sebab kita ada lagi lebih kurang 10 minit lagi. So, kita pergi kepada soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 ni guys, dia macam susah tapi sebenarnya simple sahaja. So, jom saya tolong awak. Jom jangan risau. Kalau awak tak okay, saya tolong awak. Jom kita baca sama-sama dulu. Amir, dia nak simpan RM20,000 dalam bank untuk pendidikan anaknya pada masa hadapan. Okey, kadar faedah untuk simpanan ialah 2% setahun. Apa ni Raju? Dia kata hitung nilai faedah yang diterima selepas setahun. You guys, bila dapat soalan macam ni kan, boleh tak awak gariskan kata kunci dulu? Awak janganlah baca lepas tu tengok, menung, pasal awak macam tak faham lah. Tak faham lah macam tu. Awak kena usaha garis kata kunci. Okay, mula-mula kita nak gariskan apa dulu? Boleh tak beritahu saya? Kita nak gariskan apa dulu guys? Arin kata saya lah tu. Okay, gariskan apa dulu? Bagi tahu saya apa kata kunci yang awak nampak kat sini. Tak payah salin soalan, tapi kalau nak screenshot je lah. Nanti buang masa kalau salin soalan, betul tak? Okay, yes! Mula-mula gariskan simpan RM20,000. Saya kata RM200,000 tadi. Simpan RM20,000. Lagi. Apa lagi kita kena gariskan? Simpan RM20,000 untuk pendidikan anak dia. Kadar faedah ialah 2%. Yes! Gariskan perkataan kadar faedah dengan 2%. Okay, lagi. Apa lagi? Yes! Gariskan perkataan nilai faedah selepas setahun. Okay, ada orang tanya ni sekolah tingkatan punya ke tak? Ini darjah 6. Darjah 6 dah ada belajar tentang faedah. Tapi simple je. Trust me, simple macam soalan dekat atas ni. Yang soalan kita baru buat nombor 4 tadi. Sama je. Jom tengok. Okay, untuk siapa-siapa yang tak faham apa tu nilai faedah sebenarnya. Cerita simple dia macam ni guys. Bayangkan this is you. Okay, ni adalah awak. Kenapa bulat sangat kepala dia? Okay, ni adalah awak. Okay. Awak ada extra RM20,000 simpanan. Mungkin awak cakap macam, duit ni simpan dalam bank lah. So that nanti kalau anak dah besar boleh guna untuk belajar. Pasal awak macam nak simpan kat mana Lepas tu ada satu tempat tu, dia kata, Meh lah simpan kat saya. Ni saya bayangkan macam dia ada tangan Dia macam, Meh sini simpan kat saya. Meh. Simpan kat saya macam tu. Okay, dia suruh simpan kat dia. So, bila awak simpan kat dia, awak tanya, okay, apa aku dapat kalau aku simpan kat kau? Dia kata, okay, kalau kau simpan kat tempat aku aku bagi kau 2%. Aku bagi kau extra 2%. Simpan lah kat aku. Macam tu, dia cakap macam tu. So, jadi, bila dia dah janji nak bagi 2% kat awak, akhir tahun tu duit awak akan bertambah ke duit awak akan berkurang? Cuba beritahu saya. Duit awak akan bertambah ke duit awak akan berkurang guys? Dah 150k. Thank you so much everyone. Oh, I'm so happy. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, saya dah terdistracted. Kalau awak simpan, dia kata nak bagi awak 2%. So, akhir tahun bertambah ke berkurang? Bertambah. Okay, so itulah nama dia faedah. Faedah tu duit awak bertambah. Sekarang ni, bila dia kata berapa nilai faedah, maksudnya dia nak tanya awak, berapa yang bertambah tu? Bertambah berapa banyak? Okay? Dia bukan tanya berapa duit awak akhir tahun, tapi dia tanya ke awak berapa banyak bertambah. Thank you so much everyone. So, bagi saya 150k like. Okay, jom kita kira. So, cara nak kira dia simple je. Jom, boleh awak tulis formula ni Nak cari berapa duit bertambah ataupun nilai faedah, formula dia adalah peratus darabkan dengan peratus darabkan dengan simpanan. Okay, simpanan. Peratus darabkan dengan simpanan. Sekarang ni peratus kita berapa? Berapa peratus kadar faedah yang dia nak bagi kat kita guys? Berapa Boleh tak you guys beritahu saya berapa? Berapa peratus tadi bank tadi janji? Bank janji nak bagi 2% kan? So maksudnya 2% daripada darab. Berapa dia masukkan duit dia tadi? 20,000. Betul, 20,000. So jadi dah boleh settle kan? Betul tak cakap saya soalan ni sama macam soalan dekat atas tadi? Betul tak? Mana tadi? Soalan tadi? Kan? Sama kan? Benda tu je awak kena buat.
Okay, so jadi sekarang ni bawah ni buat benda yang sama. Okay, awak tukarkan dulu peratus tu jadi pecahan. So dia akan jadi berapa? Boleh tak tolong saya? Adik-adik yang follow daripada awal sampai akhir, sampai nak dekat-dekat akhir ni, beritahu saya. Thank you so much Haikal Iqmal. Lagi. 2% tukar pecahan. Betul Fikri, dia akan jadi 2/100. Darabkan dengan 20,000. Gitu. Boleh darabkan dengan 20,000. So sekarang kita nak settlekan. Sebelum nak settlekan, macam mana nak bagi dia nampak senang Apa kita kena buat? Kita buat apa? Yes, kita letak per satu dekat bawah untuk kita nampak yang boleh buat ni. Atas darab atas, bawah darab bawah. Simple. Tapi sebelum tu, ada tak kita boleh potong mana-mana? Ada tak kita boleh kecilkan mana-mana? Betul. Kita boleh kecilkan dekat mana? Dekat sifar. Saya potong satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. So sekarang ni tinggal apa? Dia tinggal 2 darab 200 perkan dengan 1 darab 1. Okay, so boleh tak you guys settlekan untuk saya apa jawapan dia? Ramai dah boleh jawab ni. Alhamdulillah. Okay. Untuk siapa-siapa yang baru join, okay, kita dah nak habis dah. Kita habis pukul 5. Kita akan habis pukul 5. Kalau awak tak nak terlepas apa-apa live saya, awak boleh follow TikTok ni. And then boleh on notification. Okay. So apa jawapan dia guys? So jawapan dia adalah 2 darab 200, 400. 1 darab 1, 1. Kalau bawah dia 1 tak payah dah tulis. So jawapan dia adalah RM400. So kita tulis RM kat depan. RM400. Boleh ke? Okay. So jadi dekat sini bila dia tanya berapa kita dapat, bila dia kata hitung nilai faedah, maksudnya berapa kita dapat? Maksudnya kita dapat berapa? Lepas setahun kita akan dapat RM400. So right now easy tak guys? Easy tak sebenarnya? Nilai faedah ni janganlah tinggal, senang je, simple je sebenarnya. Okay. Teacher, kalau dia minta total saving untuk tahun depan, okay, maksudnya kena campurkan. Ya, betul. Kalau soalan kata nilai faedah, kita stop sampai sini je. Tapi cuba kalau dia tanya dekat awak macam ni, berapa simpanan akhir tahun? So yang ni awak kena buat kerja sikit. Awal tahun RM20,000, dapat RM400 dalam masa 1 tahun. So akhir tahun awak punya duit adalah bukan RM20,000 tapi RM20,400. Kalau dia tanya akhir tahun, kita kena tambah. Kalau tak payah. Macam tu. Okay, macam mana markah? Berapa markah ni? 2 markah. So 2 markah dapat dekat sini. Dekat jalan kerja awak ni, awak akan dapat 2 markah terus. Boleh? Okay. Alright, kenapa bank bagi kita duit? Syed Iqbal! Nervous! Kenapa bank? Okay, Syed Iqbal tanya, kenapa bank bagi kita duit? Bukan ke dia yang tolong kita simpan duit? Saya suka soalan Syed Iqbal ni. Okay? Bagus Syed Iqbal ni. Maksudnya dia belajar bukan je sekadar untuk exam. Dia tertanya-tanya, dia curious. Kenapa dapat duit? Cerita dia macam ni. Bila kita, actually kan, secara simple lah sebab ini adalah untuk darjah 6 punya kan. Okay, bila kita simpan duit dalam bank, sebenarnya kita bantu bisnes dia. Kita nampak macam duit kita ada dekat dalam bank. Tapi sebenarnya, okay, duit kita digunakan untuk banyak bisnes dia. So, untuk bisnes dia, untuk dia rolling kat mana-mana dia nak invest ke apa ke. So, jadi, bila dia dah guna duit kita, dia kenalah bagi something dekat kita. Okay, so boleh Alright, okay. So now, kita dah settle untuk soalan nombor 6. Kita ada lagi 3 minit. Ya, Syed Iqbal memang solid. Thank you Syed Iqbal. So now, nak screenshot. Okay, sorry. So you guys jelas So macam yang saya cakap dari tadi, you guys try untuk, bila belajar tu, you guys try untuk tengok apa kaitan dia sebenarnya hidup. Takkanlah nak belajar just untuk exam. Betul tak? Kan? Alright. Okay, betul. Teacher, sekiranya tajuk mana kita letak simbol RM tak dapat markah, macam yang saya cakap tadi tengah-tengah mengajar, tulis je. Kalau ada unit, tulis unit. Jangan hilangkan unit tu. KM ke KG ke, letak unit dia. Okay, boleh? Okay. Kalau kita simpan 2 tahun dapat 4% lah kan. Damai itu bukan macam tu Damai. Dia akan bertambah. Dia still 2%.
Tapi dia akan next yearnya duit awak jadi lagi, awak akan dapat lagi banyak sebab duit awak jadi lagi banyak. Okay, boleh? Alright, macam tu saja. Weh, sikit lagi nak 200k. Oi, bagus lah korang. Power lah. Thank you so much everyone. Okay, alright, kita ada lagi 1 minit lagi sebelum kita nak habis kelas. Okay, so macam mana everyone, saya nak tanya awak, adakah awak rasa lebih confident nak jawab soalan exam? Boleh saya tahu tak? Okay, saya kan sebenarnya nak tolong awak, nak tunjukkan dekat awak, awak boleh score. Senang je nak score. Cuma awak kena buat latihan lah. Okay, so macam saya cakap dekat kawan-kawan darjah, adik-adik darjah 5 awak tadi. Okay, awak kena start. Okay, ada orang bila dia nak buat sesuatu, contohnya nak study, saya ikut konteks awak lah sebagai pelajar kan. Bila nak study, dia terus paksa diri dia untuk study 1 jam, 2 jam. So, kalau awak jenis yang malas nak study, susah nak study, awak boleh start study 5 minit dulu. Start study 5 minit dulu, dapatkan momentum tu, dapatkan rasa best tu dulu. Carilah cara macam mana pun. Kalau awak tak suka buka buku, tak suka buat latihan, bukalah live TikTok, mana-mana cikgu yang okay, yang awak suka. So, awak cuba cari, awak kena usaha cari cara yang sesuai dengan awak. Okay, alright. So, jangan study last minute. Alright. Okay, so I think cukuplah untuk hari ni. Okay. Thank you so much everyone sebab follow daripada awal sampai akhir. I'm so proud of you guys. Cuti-cuti pun masuk. Okay, kita jumpa lagi dalam live akan datang. And you guys, okay, kalau you guys takut terlepas apa-apa live, you guys boleh follow TikTok ni dan on notification. Okay, kena study balik untuk ajak anak-anak tahun 6, tahun 2 dan 3. Oh, thank you so much Puan. Anak-anak Puan sangat bertuah. Hari ni kan ramai yang masuk untuk study untuk anak buah, study untuk anak, study untuk adik. Saya terharu. Thank you so much everyone, okay, atas usaha-usaha ni, okay. Alright, so jadi I think that's all for today. Thank you so much guys, 176k. Boleh ke saya dapatkan 200k? Teacher ada ajar sains ke? Jawab please, ada. Saya mengajar sains dan matematik dekat mcplus.my untuk darjah 5 dengan darjah 6. So thank you so much everyone. Okay, guys, 180k guys, 180k boleh tak? 180k. Teacher pun betul soal mengajar kami semua. Alhamdulillah. Okay, hopefully semua kalaulah ada pahala yang saya dapat kalau saya buat benda kecil macam ni, hopefully mengalir dekat mak dengan ayah saya. Amin. Okay, alright. Saya rasa confident sangat teacher. Terbaik. Itu yang kita nak. Okay. So I think, thank you so much. Dah 180k dah. So guys, thank you so much everyone. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Peace out. Bye. Assalamualaikum. Teacher macam nak join yang free class tu, subscribe any class ke? Tak silap saya betul Puan Siti Fakriani. Puan boleh tanya dekat support staff kami dekat website MC Plus. I'm not sure akan ada orang reply sebab hari ni hari cuti kan. So kita jumpa lagi. Bye everyone. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak record you guys tau. Boleh tak you guys tulis love dekat chat, tulis thank you all love. Boleh ke saya nak boleh ke saya nak record? Jom guys, let's go. Okay, thank you so much everyone. Love. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Bye. Love. Bye. Kita end live.